Seterusnya daripada Allahu Akbar, Akil. Happy birthday Cikgu Aiman. Semoga cikgu dimulakan segala urusan. Semoga cikgu cepat kahwin dan semoga cikgu sihat selalu. Cikgu dah jadi seperti abang angkat saya. Terima kasih sebab dah mengutus saya. Akhir kata selamat tinggal cikgu. Terima kasih Akil. Ni Baiz. Comel. Nak ni, ya Allah, stiker-stiker penuh. Assalamualaikum cikgu. Tak sangka ya kita dah berada di hari terakhir cikgu berada di SMK tuan-tuan. It's been a month already since we come to 4P. You come to 4PA to teach us about economy. You teach us very well every time you teach us. We really enjoy it and we understand very well. Cikgu juga telah berusaha keras untuk buat kami faham. Cikgu sangat ikhlas mengajar kami. Walaupun ada yang kurang faham, cikgu akan tolong untuk kasih faham. Akhir kata daripada saya, semoga cikgu berjaya di masa yang akan datang dan sihat selalu serta dimudahkan segala urusan cikgu. We all love you. You are like a brother to us. Watashi korawa. Ni lagu, ya Allah, Baiz. Baik cikgu Aiman. Pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Baiz buat rajin. Nadira. Tak cantik dia lukis. Nadira belah kiri sebelah kasih. Oh, comel. Cikgu Praktikal Ekonomi, Cikgu Wan Aiman. Terima kasih cikgu atas segala tunjuk ajar dan kesabaran dan ilmu yang dicurahkan sepanjang cikgu praktikal di sini. Walaupun sekejap, kenangan bersama cikgu sangat bermakna. Saya doakan cikgu sentiasa berjaya dalam kerjaya perguruan dan dimudahkan segala urusan pada masa akan datang. Terima kasih cikgu. Ketika cikgu masih dalam praktikal, pengorbanan dan usaha cikgu mendidik kami tidak kurang hebatnya. Terima kasih kerana tidak pernah berputus asa dan sentiasa ceria melayan perangai kami. Saya amat menghargai jasa cikgu. Cikgu sporting dan penyabar ketika mengajar. Kami minta maaf kalau kami selalu buat cikgu marah atau bising. Jangan lupa kami di sini ya. Betul lah orang kata, kalau tiba-tiba rapat itu bermakna suatu hari mungkin akan ada perpisahan yang menyakitkan. Doakan kita orang dapat A+ dan subjek ekonomi biarlah kita macam ni. Amin. Jadi aja cikgu maafkan korang. Ni Zarid Safia. Tak cantik dia buat bunga tu. Ya Allah. Hai Cikgu Wan Aiman. Thank you for teaching us over this part 4 months and for being such a kind and wonderful teacher to all of us. We are truly grateful for your guidance, patience and all of the knowledge you are shared. I pray that you will always be successful in both this world and the cikgu tak erti nak cikgu ni tak erti bahasa Inggeris. Hereafter, and may your rezeki never stop flowing as you always been the reason we smile and feel motivated in class. Please don't forget us as we will always remember you. Good luck and take care and thank you for everything. Bye. Terima kasih Zarid Safia, penolong kelas. Ni daripada Aisyah. Aisyah dah tak dia Okay, ni Aisyah juga. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Saya Aisyah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana mengajar saya walaupun dalam masa yang singkat. Tapi kenangan belajar bersama cikgu akan saya ingat sampai bila-bila. Saya harap dengan ilmu yang cikgu sempat ajar kepada saya dapat membuat saya lebih cemerlang di masa akan datang. Saya doakan cikgu berjaya, diberkati dan sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Sampai kita jumpa lagi suatu hari nanti. Terima kasih cikgu. If you know Cikgu Aiman, I write this letter sincerely from the heart. Bye-bye Cikgu Aiman. All 4PA students will miss you Cikgu Aiman. This letter is simple but valuable. Cikgu Aiman semua. Hati-hati di jalan cikgu. Terima kasih Cah. Comel. Surat untuk cikgu. Tengok ni dia buat. Ya Allah, siapa buat ni? Assalamualaikum Cikgu Aiman. Tengok, ya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tunjuk ajar kepada saya sehingga saya dapat A- dalam ujian pertengahan tahun. Alhamdulillah. Tahniah. Dan terima kasih cikgu juga
kerana memberikan tips dalam pelajaran ekonomi, membantu Cikgu Wafi dan membantu saya sehingga saya pandai. Saya harap cikgu hidup sihat selalu dan bahagia sehingga hujung hayat cikgu. Saya juga harap cikgu dapat datang ke Tuntua lagi untuk menjenguk kami dan melihat perkembangan kami. Cikgu jangan lupa, kami tahu kami selalu ingat cikgu. Ikhlas dari hati, Puteri. Oh, Puteri di ujung sekali. Puteri ni pendiam orangnya. Maafkan saya juga atas segala kesilapan, ketidakajaran saya dan segalanya. Comel. Tengok ni, dia buat apa yang cikgu buat dekat Bahan Putih. Ada bazar ekonomi, ada anjay tak anjay. Anjay tak anjay ni masa doktor cikgu datang selia. Jangan main telefon di hadapan cikgu. Ni penentu permintaan. Cikgu Aiman mengajar kami tentang ekonomi. Cikgu Aiman sentiasa ada untuk kami. Cikgu Aiman tidak akan mengajar kami lagi. Kami harap Cikgu Aiman tidak akan lupakan kami. Kita lupa korang, okey? Cikgu Aiman seperti bapa kepada kami dan tidak berputus asa mengajar kami sehingga pandai. Bila harga turun, permintaan naik. Semua orang ingin membeli banyak barang. Bila harga naik, permintaan turun. Hukumnya sosang untuk permintaan. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipu payung. Itu ni lagu maksud permintaan. SMK Tentuah kami sentiasa merindui Cikgu Aiman. Terima kasih. Terima kasih Puteri, cantik. Tu Cikgu Aiman. Comel juga ni. Dilui kucing. Assalamualaikum Cikgu Aiman. Terima kasih Cikgu sebab ajar kelas 4PE. Walaupun Cikgu ajar sekejap je, tapi kenang bersama Cikgu akan tetap dikenang. Saya minta maaf kalau saya ada buat salah dengan Cikgu. Semoga segala ilmu yang Cikgu berikan akan saya ingat sampai bila-bila. We will miss you Cikgu. Saya doakan Cikgu dimurahkan rezeki dan berjaya dunia dan akhirat. Tu Cikgu Aiman handsome from Safia. Safia ni pendiam je, orang duduk belakang. Pendiam bukan, tapi dia pandai. Semua orang sayang Cikgu Aiman. Amin. Happy belated birthday Cikgu. Terima kasih. Kaisara. Cantik dia buat bunga ni, cantik. Kaisara. Tu Cikgu Aiman from Kaisara yang comel. Luahan daripada saya. Kai, jujurlah. Berat hati sebenarnya nak lepaskan Cikgu pergi. Haish, lepas ni mesti sunyi dah. Sebab dah tak ada orang yang nak membahayakan kita orang. And rindu jugalah nak membahayakan Cikgu. Boy. Terima kasih sebab sudi jadi Cikgu yang sangat baik. Kai suka cara Cikgu mengajar. Cara Cikgu ajar buat Kai faham dan buat Kai terfall in love dalam subjek ekonomi. Terima kasih juga sebab kadang ambil berat tentang kami. Sabar dengan perangai kami dan kami minta maaf kalau buat Cikgu terasa hati. Susahkan Cikgu ke, sorry tahu. Tak adalah. Kai doakan semoga Cikgu sentiasa sihat, bahagia, dimudahkan segala urusan dan cepat kahwin. Amin. Tapi sebelum kahwin, Cikgu pergi mana-mana kursus tentang memahami perasaan dan emosi perempuan. Wang jauh berakai ni. Sebab Kai tahu kalau bab pujuk-pujuk ni Cikgu fail. Dah terjekut dari Kai yang comel. Terima kasih Kai. Describe siap ada. Describe tentang Cikgu Aiman. Seorang yang kreatif dalam menyampaikan ilmu, seorang yang penyabar, seorang yang mengambil berat tentang anak muridnya, seorang yang guru yang menjadi inspirasi kepada anak muridnya, seorang yang kuat membahan, seorang yang suka ajak gaduh, seorang yang bijak menjadikan suasana lebih menyenangkan. Dah tak nak banyak-banyak, nanti Cikgu kembang hidung. Orang aja tengok ni. Dia buat gambar kartun comel. Terima kasih Kai. Saya aja wangi. Ni. Thank you Cikgu Aiman. Ada bunga depan. Best wishes from Fasha. Okay, Fasha. Kakak dia Farah. Form 5 LMST. From Fasha to Cikgu Aiman. Assalamualaikum kepada Cikgu Aiman. Firstly, pada hari ini Jumaat 3 Julai 2026 ialah hari yang paling bermakna untuk kami semua Mbak PA. Fasha ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu atas segala ilmu, bimbingan, kesabaran dan kasih sayang yang telah Cikgu berikan kepada kami. Cikgu bukan sahaja mengajar kami dalam kelas, malah menjadi insan yang sentiasa
memberi semangat dan dorongan untuk terus berjaya. Dan cikgu selalu cakap yang cikgu percayakan Fasha boleh. Cikgu Fasha boleh, okey? Walaupun perpisahan ini terasa berat, sedih untuk kehilangan cikgu, tapi Fasha percaya setiap pertemuan pasti ada pengakhirannya. Fasha harap kita dapat berjumpa lagi nanti. Terima kasih cikgu atas segala jasa dan pengorbanan cikgu. Kami semua akan sentiasa mengingati. Kita orang takkan lupakan cikgu tau. Fasha doakan agar cikgu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan dan terus berjaya dalam mendidik walau di mana saja cikgu berada. Walaupun bukan kelas 4PA lagi dah. Nanti mesti rindukan suasana yang selalu ceria bila kelas cikgu. Terima kasih kerana menjadi cikgu yang penyayang, sentiasa ambil berat dan sentiasa membuatkan kita orang sentiasa gelak ketawa bersama dan rasa lebih bersemangat untuk belajar ekonomi. Terima kasih juga cikgu ajarkan ekonomi dari Fasha tak pandai sampailah Fasha berminat untuk lebih semangat belajar ekonomi. Lagi-lagi dengan cikgu. Sebab cikgu jugalah Fasha rasa berani buat suatu benda tanpa ada rasa malu bila belajar. Fasha sangat hargai atas semua tunjuk ajar dari cikgu. Semoga doakan Fasha dapat ekonomi A tau. Amin. Thank you cikgu. Dengan semua memori yang kita ciptakan bersama, we will miss the memories we create. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Selamat maju jaya cikgu. Kami 4PA akan sentiasa merindui cikgu Aiman. Terima kasih Fasha. Terima kasih 4PA. Cerita akhir paling besar. Apa buat ni? Tengok dia buat, ya Allah. Kita maju. Kita maju. Hai, ya Allah. Okey, cikgu baca Dear Cikgu Aiman, firstly, Assalamualaikum to Abhay Skoda. Hihi. Beberapa bulan mungkin kenangan singkat, tapi dalam tempoh itulah cikgu berjaya meninggalkan kenangan yang begitu bermakna buat kami. Terima kasih kerana hadir sebagai guru dan juga sebagai insan yang sentiasa menceriakan kami. Sedikit kata-kata pada hari ini. Okay, kata-kata. Macih kerana mengajar kami dengan sabar. Kami doakan semoga cikgu selalu memudahkan segala urusan, berjaya walaupun di mana pun cikgu berada. Kami akan rindukan cikgu, gelak tawa dan suasana ceria yang cikgu bawakan dalam kelas. Akhir sekali, terima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan kami. Amaran sekecil-kecil tulisan ini sebesar-besar perkataan kami kepada cikgu. Faris, keluk pakai pensel, okey? Jangan pakai pen. Jangan lupa kita orang cikgu lupa. InsyaAllah kita lupa keluar. Penuh taman jom, ya Allah. Penuh taman jom. Dia lah yang buat Alam Azam. Dilukis Pak Ma'en, dilukis Daim. Pak Ma'en jual corak Daim. Ini adalah penentu permintaan, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan, cita rasa dan dasar kerajaan. Terima kasih Faris. Faris ni ketua kelas. Faris, jaga kelas kita dulu Okay. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti cikgu datang lagi ketua. Berjumpa korang lagi. Okay. Tahun ni 4PA, tahun depan 5PA. Belajar gaji-gaji, tahun depan SPM. Okay. Cikgu doakan. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada semua anak murid cikgu 4PA. Terima kasih sangat-sangat di atas kerjasama anda semua. Cikgu doakan awak semua terus berjaya, terus cemerlang. Walaupun cikgu tak ada, tapi awak semua kena belajar rajin-rajin tau. Cikgu sayang korang. Terima kasih 4PA. Terima kasih untuk segala memori terindah sepanjang 4 bulan cikgu praktikal. Terima kasih kerana anda telah menjadi sebuah cerita yang sangat menarik dalam perjalanan praktikal cikgu di SMK Tutua. Dan terima kasih juga kerana anda semua telah menjadi salah seorang murid yang terawal dalam perjalanan cikgu sebagai seorang guru. Terima kasih semua. Terima kasih anak cikgu. Bye-bye. Sayang korang.